Ini kelebihan spotlight yang branded, yang mahal. Okey, sedangkan saya duduk kat depan ni, saya tak silau pun. Nampak? Kamera pun tak silau. Okey, siap boleh nampak suluhan lagi. Sebab untuk spotlight yang jenis baik ni, dia... Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kat depan saya ni ada W-Moto RT3. Okey, hari ni saya berada dekat Bukit Jalil, rumah customer. Okey, so sebelum ni customer ni dia beli pelbagai semua aksesori dekat motor dia, termasuk Feature Eye X80 ni. Dia beli sendiri dan dia panggil saya pasang. Untuk kali ni dia betul-betul support saya. Dia beli dengan saya Feature Eye F150S Mini. Okey, disebabkan apa dia beli ni? Okey, nampak tak spotlight yang dia ada kat sini, yang kecil ni? Ini yang jenis murah punya. Okey, yang RM30 dekat platform Orin tu. Jadi dah rosak sebelah. Jadi dia nak buat penukaran yang baik punya. Okey, jadi saya nasihatkan dia, kalau dah ada X80 ni cara suluhan dia lain. Untuk F150S Mini ni suluhan dia memang berbeza lah. Okey, dia ada, yang ni dia ada fungsi dia dan ni ada fungsi dia. So nanti lepas siap pasang, saya akan tunjukkan macam mana suluhan Mini dan macam mana suluhan X80. Okey, jadi anda dekat dalam video saya kali ni, anda boleh tengok perbezaan kenapa spotlight ni mahal dan apa kelebihan spotlight ni. Itu yang paling penting sekali bila kita nak beli spotlight. Okey, bukan kita cakap mahal bagus ke apa, tapi kelebihan spotlight tu. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan Feature Eye F150S Mini ni dekat W-Moto RT3. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang untuk spotlight F150S Mini dekat W-Moto RT3 ni. Okey, so okey, macam yang anda lihat, spotlight tu kita letakkan ke depan ni. Okey, sekejap lagi kita akan test dekat luar. Untuk yang ni kita dah tunjuk yang siap ni lah. Okey, jadi saya akan tunjukkan sekejap lagi kat luar macam mana fungsi dan kelebihan setiap spotlight yang X80 dan F150S Mini ni, kelebihan masing-masing. Okey, so macam inilah keadaan dia. Sekejap saya offkan sekejap. Okey, macam inilah keadaan ni. Okey, tapi F150S Mini dia tak ada ni tau, daylight. Okey, kalau X80, X100 dia ada tulisan Feature Eye ni. Okey, tapi untuk F150S Mini dia tak ada, dia just ada tulisan kat atas ni saja. Okey, so macam inilah kedudukan dia. Okey, yang W-Moto RT3 diorang suka letak kat bawah ni. Dia dah jadi bersagat tau kat sini tau. Sekejap saya ambil lampu. Okey, nampak tak? Dia jadi bersagat. Okey, nampak tak? Dia jadi bersagat. Okey, ini sagat ni. Nampak ah? Okey, nampak ah? Bila letak spotlight dekat kawasan ni, memang dia bersagat. So, cara yang terbaik adalah pakai F150S Mini. Okey, jadi inilah keadaan dia. Untuk yang nak pakai 2 set spotlight boleh, tak ada masalah daripada Feature Eye. Macam inilah keadaan dia. Cun-cun punya. Okey, so kita akan test kat luar. Saya akan tunjuk kelebihan masing-masing, apa kemampuan dan apa kekurangan dia. Okey, dia tak ada kekurangan pun. Okay, yang ini harga dia 900 macam tu, spotlight saja, tak masuk pemasangan. Okey, yang ini harga spotlight dia dalam 400, 400 setengah macam tu, tak silap saya pun lupa. Okey, so nampak tak berbeza, harga dia 9, 400 setengah. Okey, itu tak masuk pemasangan lagi. Okey, so kita tengok luar. Okey, so sekarang kita berada dekat luar. Okey, saya akan onkan X80 dulu. Okey, ini lampu bawah X80 kuning dia. Okey, so ini adalah lampu putih dia, high beam dia. Okey, nampak dia tak boleh off. Kalau untuk high beam X80 ni tak boleh off. Okey, so kita off X80. Sekarang kita on F150S Mini. Nampak suluhan dia berbeza. Okey, tadi nampak X80 punya putih macam mana. Okey, ni kita tengok putih F150S Mini ni. Nampak beza dia macam mana? Okey, so ini dia punya perbezaan. And then dia ada 3 mode lah untuk single mode ni. Okey, kuning, putih dan kuning. Okey, so kita right untuk pakai spotlight F150S Mini je. Kita akan right.
Okey. Nampak macam mana F150S Mini. Okey, kita akan on sekali X80. X80 ni dia memang macam mana pun dia akan spot kat bawah saja. Itu X80. Okey, saya off yang F150S Mini ni. Okey, kita off. Okey, saya akan on X80 saja. Nampak Okey, saya akan on warna putih dia. Okey, untuk X80 putih dia memang gila lah. Dia akan tajam, dia akan tumpu kat satu tempat. Itu X80 punya style lah. Okey, so kita offkan F80 dan kita akan onkan F150S Mini. Nampak kuning dia macam mana, suluhan dia macam mana. Okey, untuk F150S Mini ni perbezaan dia banyak lah. Dia punya suluhan tu berbeza daripada X80. Okey, kita tengok, kita on warna putih pula. Nampak dia punya pergi macam mana. Okey, lepas tu campur pula putih kuning. Okey, so kita masuk balik ke dalam. Okey, so alhamdulillah kita dah pun test dekat luar tadi. Okey, kita dah buat adjustment. Memang cun-cun untuk adjustment. Okey, nampak macam mana saya boleh duduk dekat depan ni. Okey, ini kelebihan spotlight yang branded, yang mahal. Okey, sedangkan saya duduk kat depan ni saya tak silau pun. Nampak? Kamera pun tak silau. Okey, siap boleh nampak suluhan lagi. Sebab untuk spotlight yang jenis baik ni, dia ada kelebihan dia lah. Okey, dia ada leveling dia. Okey. So nampak kalau kata mata saya silau duduk kat depan ni, kamera ni pun dah silau. Itu yang anda kena tahu lah. Okey. So inilah gabungan F150S Mini dan X80. Okey. Ini cun-cun ni nampak. Saya pun tak tahu customer ni nak suluh apa. Okey. So itu sahaja untuk customer kali ni dekat Bukit Jalil. Customer ni dah boleh kata 3-4 kali lah berurusan dengan saya. Okey. So itu sahaja untuk kali ni. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak buat pemasangan aksesori dengan saya, boleh terus kontak saya Nizwan Flash dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.